Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang apresiasi seni saya untuk tugasan 3 bagi PSVK 3303 Asas Corak dan Rekaan. Sebelum kita mulakan, nama saya adalah Ahmad Syabir Fahim bin Ahmad Fauzi. Angka giliran saya ialah 2024 1724 40089. Saya daripada kelas PT1S21 dan program PISMP. Ringkasan tugasan adalah tugasan yang pertama dan kedua. Tugasan pertama adalah kami diminta untuk menyediakan e-portfolio digital yang berdasarkan tema yang diketarakan, iaitu tema lagu kanak-kanak. Dan di dalam e-portfolio ini saya telah mengkaji pelbagai jenis corak kanak-kanak, melukis motif, membuat perkembangan motif untuk membuat corak yang boleh diletakkan dalam produk yang akan saya lakukan. Bagi tugasan 2 pula adalah karya akhir, iaitu menghasilkan sebuah produk berdasarkan kajian yang telah dibuat dalam tugasan 1. Dan ia mestilah berdasarkan e-portfolio. Jadi tugasan 2 dan tugasan 1 mempunyai kesinambungan antara satu sama lain, dan minimum adalah A3, saiz yang perlu dibuat di atas produk yang hendak dihasilkan. Big idea bagi tugasan ini adalah lagu kanak-kanak diadaptasi menjadi sebuah corak dan rekaan. Jadi saya telah memilih lagu kanak-kanak Air Pasang Pagi dan akan diinterpretasikan di dalam corak kanak-kanak, dan akhirnya corak itu akan diletakkan di dalam produk yang berupa produk kanak-kanak, dan saya memilih bantal peluk dan juga cawan mak sebagai produk kanak-kanak saya. Berikut merupakan produk saya, iaitu bantal dan juga cawan magic. Cawan magic ini ialah apabila cawan ini diletakkan air panas, ia akan mengeluarkan corak yang telah saya letakkan kepada cawan tersebut. Jadi teknik yang dilakukan terhadap kedua-dua corak ini adalah cetakan digital. Bagi bantal, saya mendapat tahu daripada vendor bahawa beliau menggunakan printing heat press machine untuk meletakkan corak kepada sarung bantal. Manakala untuk cawan pula dia memakai mesin 3D heat press machine untuk meletakkan corak kepada cawan tersebut. Proses ini dilakukan dengan memanaskan kepingan corak kepada bahagian bantal dan juga bahagian cawan sehingga corak itu melekat kepada cawan. Saya mendapat sumber ilham untuk melakukan corak dan rekaan ini adalah berdasarkan cuplikan daripada lirik lagu Air Pasang Pagi, iaitu air pasang pagi surut pukul 5, di bahagian stanza yang kedua, iaitu ayam dah menetas. Dan ayam itu merupakan satu sumber ilham saya untuk dijadikan motif, dan juga telur yang menetas juga dijadikan sebagai sumber ilham untuk melakukan motif pada corak. Selepas saya melakukan pemilihan sumber ilham untuk motif, saya mula melakukan pengolahan idea untuk setiap motif. Bagi ayam, saya telah membuat 4 jenis olahan idea, dan untuk dimasukkan saya memilih idea yang ketiga daripada olahan idea itu untuk dijadikan motif. Jadi proses perkembangan ayam ni adalah bermula dengan menghapuskan corak geometri daripada lakaran olahan idea supaya ia lebih menarik. Seterusnya saya menggantikan kepak ayam itu dengan balung ayam, dan dia nampak lebih menarik sesuai dengan kanak-kanak. Ia mempunyai seakan-akan seperti tangan, tetapi ia masih kepak di bahagian tepi. Seterusnya saya mewarnakan lakaran. Bagi motif telur menetas, saya mengambil idea yang keempat daripada olahan idea.
idea itu bermula dengan kepak itu berada di bahagian atas dan saya turunkan kepak itu ke bahagian bawah, dan seterusnya saya menukar kepada bahagian garisan itu menjadi lebih nampak lebih bulat supaya ia lebih sesuai dan comel, supaya ia menarik untuk kanak-kanak melihatnya. Ini merupakan corak yang telah saya ulah, meletakkan motif ke dalam corak, dan corak yang saya pilih adalah jenis corak terancang, iaitu corak secara sanding. Susunan yang saya lakukan ini adalah secara sanding kerana saya mendapati bahawa corak sanding ini menarik bagi kanak-kanak yang melihat, dan ia boleh diisi dengan lebih banyak dan lebih besar kapasiti dia untuk diletakkan dalam produk yang saya telah pilih. Untuk pemilihan warna, saya memilih campuran warna panas iaitu warna kuning dan juga warna oranye, kerana ia sesuai dengan warna motif iaitu ayam kesinambungannya adalah dengan warna oranye dan kuning. Jadi warna panas ini memberikan kegembiraan dan keseronokan kepada kanak-kanak mengikut psikologinya. Warna panas ini juga membuatkan mereka lebih energetik dan lebih berasa gembira dan berasa seronok untuk pada emosi mereka. Ini merupakan proses penghasilan produk saya. Yang pertama, saya melakukan pemilihan lagu iaitu lagu Air Pasang Pagi, dan daripada lagu Air Pasang Pagi itu saya mengambil cuplikan dia untuk dijadikan motif iaitu ayam dan juga telur menetas. Selepas itu saya mula membuat penerokan corak dan alat bahan teknik dengan menggunakan media-media seperti pensel warna, media basah dan juga lain-lain. Saya telah meneroka 7 iaitu kaligrafi, catatan, capan dan sebagainya untuk melakukan penerokaan corak alat bahan dan juga teknik. Selepas itu saya mencari sumber ilham untuk membuat lukisan realistik. Daripada ayam itu saya mencari satu gambar ayam yang saya boleh lukis untuk dijadikan lukisan realistik, sama juga dengan telur yang menetas. Selepas setiap lukisan realistik saya mengolah idea itu daripada sumber ilham itu dengan melakukan perkembangan idea dan melakukan olahan pada idea untuk dipilih bagi dijadikan seterusnya. Selepas itu, setelah memilih olahan idea, saya telah mengolah motif kepada corak yang terancang dan tidak terancang. Dan di sinilah saya memilih corak sanding sebagai corak pilihan saya untuk dimasukkan dalam produk. Selepas itu, saya akan memilih produk untuk dihasilkan dan membuat reka letak corak pada produk. Saya meletakkan lebih daripada 4 jenis kajian reka letak pada produk yang saya lakukan. Selepas itu saya buat kajian warna bagi produk. Saya membuat 4 jenis kajian warna, iaitu saya telah meletakkan warna pastel, hijau, kuning dan juga warna sejuk dan juga warna panas. Selepas saya telah menyiapkan kajian warna, saya menghantar corak kepada vendor untuk dicetak secara digital dan juga untuk dicetak pada produk. Kelebihan produk yang saya ada iaitu produk bantal dan juga produk cawan magic saya, iaitu warnanya adalah warna yang menarik, coraknya tersusun. Corak yang tersusun mampu untuk membina keharmonian pada corak tersebut. Jadi tidak nampak serabut lah. Lepas tu boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian dan juga ia tahan lama. Bila kekurangan yang ada pada produk saya melihat terdapat kekurangan pada bahagian produk cawan mak magic saya. Jadi cawan mak magic saya ni akan sentiasa berwarna hitam, dan apabila ia dimasukkan air panas saja, ia dapat dilihat coraknya. Jadi
penggunaan cawan mak ini untuk melihat corak perlulah menggunakan air panas, dan air panas agak tidak sesuai untuk kanak-kanak menggunakannya. Dan untuk penambahbaikan, mungkin cawan mak ini boleh ditukarkan kepada air sejuk, mengeluarkan corak apabila kurangnya air sejuk, ataupun membuang unsur magic pada cawan mak tersebut. Seterusnya adalah corak tidak memenuhi ruang. Pada bahagian mak, bahagian pemegang itu tidak dipenuhi dengan corak. Jadi terdapat ruang kosong yang agak tidak menarik di bahagian pemegang cawan. Jadi penambahbaikan dia adalah memenuhi bahagian belakang cawan itu dengan corak juga. Elemen dimensi corak dan rekaan baharu yang telah saya teroka daripada pembuatan tugasan ini adalah elemen naratif visual, iaitu corak dan rekaan ini membawa identiti lagu kanak-kanak Air Pasang Pagi, seperti ayam dan juga termetas itu datangnya daripada identiti lagu kanak-kanak Air Pasang Pagi. Kesimpulannya, daripada apa yang saya telah pelajari dalam kursus ini, saya telah mempelajari bagaimana melakukan proses penerokaan corak, membuat motif dan jenis-jenis corak. Jenis-jenis corak terdapat corak terancang, corak tidak terancang, dan juga pengolahan idea juga saya belajar daripada kursus ini. Masalah yang sering saya hadapi dalam kursus ini adalah ketika melakukan proses perkembangan idea. Dalam perkembangan idea motif, untuk mencari motif, untuk menjadikan motif lebih menarik dan sesuai kepada kanak-kanak, itu merupakan masalah yang saya hadapi di dalam kursus ini dan juga di dalam tugasan yang saya lakukan. Cara untuk saya atasinya adalah saya meminta pendapat daripada pensyarah dan juga rakan-rakan, dan juga saya meminta pendapat daripada kanak-kanak, iaitu anak-anak buah saya, untuk menyatakan bahawa adakah mereka melihat motif saya itu sebagai menyeronokkan, menyeramkan ataupun tidak sesuai. Jadi itulah saja daripada kursus yang telah saya pelajari, dan terdapat juga kesimpulannya. Saya dapat tahu bahawa penghasilan corak dan rekaan ini bukan hanya tertumpu kepada penyusunan, tetapi ia juga melibatkan penarikan audiens yang mengguna produk. Corak juga membantu terhadap emosi audiens. Jadi sekian, terima kasih.